Saya situasi dia macam ni. Seorang isteri dia pergi umrah, suami dia sakit, tapi suami dia benarkanlah. Saya nak tahu hukum ataupun hak mana yang lebih afdal, pahala pergi umrah bukan dengan jaga suami yang sakit. Okey. Baik. Umrah dia wajib pergi haji ke dia haji tak lagi? Haji lagi. Belum pergi haji lagi. Sunat ke wajib? Dia kena jaga lelaki dia dulu. Ingatlah orang yang tak pergi haji lagi duk mainlah umrah dulu. Pergi terus haji dan umrah. Haji tu haji dan umrah sebenarnya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikanlah haji dan umrah. Cuma orang tak kata haji dan umrah. Orang buat haji tu tak boleh buat haji saja. Betul tak? Orang buat haji dan umrah. Tapi oleh kerana haji tu dia besar, umrah tu dia kecil, nama umrah tu tak ada. Sebab tu orang balik pada haji umrah, dia tak letak nama umrah. Dia letak Haji Yusof ya. Dia tak letak balik haji dan umrah Yusof. Faham lagi? Jadi kalau dah duit modal istikam, satu modal je ada, dosa duk pi lah umrah. Cukupkan haji dan umrah yang wajib tu. Biar selesai. Faham lagi? Kita orang kaya nak apa? Lepas dah pergi haji dan umrah, lepas dah fardu, ada duit buat umrah, tu pun tak molek juga. Yang molek kita pergi sekali ya. Lepas tu adik-beradik kita yang miskin, pak menakan kita, hak Sungai Korok, hak Lok Janggui, hak nak Bukit, hak Kodiang, hak Naga. Dah. Tiap-tiap tahun tukar sama. Duit kita bagi 8,000 bagi pi. Nah, itu lebih afdal bawa harta kita ke akhirat. Okey? Lagi soalan?